Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kalian semua? Sehat? Saya di kebun ya. Terima kasih kerana klik video kecil Attention. Jangan lupa like, comment, subscribe. Okay, stop stress sebab minggu ni episod 24 ni kita akan merasa macam pada muka kau. Pada muka kau. Pada muka kau. Semua orang jahat tu pada muka untuk episod 24 ni. Kenapa? Kerana kejahatan ataupun rahsia si Asrin sudah terbongkar ya. Di mana si Salihku ni, Mak Salih ni, Abang Salih lah ni, buat ditunjukkanlah satu video di mana gambar-gambar si Asrin dengan datuk-datuk dulu. So si Sakwan hari tu, apa ni Asrin? Oh si Asrin mengamuk-ngamuk. Tapi yang kena pada tu si Hana tau. Hana sok terkena tangan dia kaca daripada pasu. Sebab apa? Sebab dia macam tak boleh terima. Dia kata kalau aku mati, kau sekali kena mati. Apa benda kau ni? Lepas tu yang tolong dia itu adalah best friend si Hana. Itu Alia. Dia ambil satu pasu. Kepala si Asrin. Sampai si Asrin dah terduduk. Lepas tu pecah air ketuban. Masuklah hospital. Masuk hospital. Lepas tu mula-mula dia okey. Anak selamat. Ibu selamat sebab buat operation kan. Dia kata air ketuban dia sudah pecah, so dia dah kering, so kena buat operation juga, macam tak cukup bulan lah, pematang lah. Jadi bila anak dia selamat, si Makcik Gelang ni dengan lelaki tak guna dia tu macam kenapa lah dia sangat nyawa ni, anak dia dah selamat, dia pun dah selamat, so dia punya plan tu macam mana, iaitu untuk mengambil sampel untuk membuat test DNA budak tu. Tak guna punya kaju. Okey, memanglah sebenarnya dia memang bukan anak. Maksudnya dia punya otaknya tu macam mana nak keuntungan je. Dia dah tahu orang tu dah masuk hospital, kasihan. Masih lagi duit yang difikirkan. Dan di sini jugalah semuanya terbongkar ya. Si Sakwan ni dia tak ada duit tau nak bayar bil hospital. Tak guna, padahal episod 23 hari tu dia kata kalau Hana nak abang tolong buka perniagaan, abang boleh tolong. Lepas tu si Hana cakap, ayat manis dari mana pula ni? Selama ni yang tanggung hidup kau, aku tahu. Kalau kau tak makan hasil titipan luku ni, kau dah kebulu dah. Acak-acak nak menolong. Lepas tu bila perempuan yang disayang-sayang tu nak bersalin di hospital, tiada duit nak bayar tau. Apa dia buat? Dia curi emas si Kak Ju. Dia kata, ini bukan curi. Ini semua Kak Ju beli daripada duit yang aku beri. Tiba-tiba si laki tak guna datang. Apa tu? Si Abang Salih dia dah masuk. Dia nampak dia, kau nak curi emas Kak Ju? Bukannya dia melarang tau. Malah dia bersekongkol. Dia cakap, kalau kau nak jual, kau jual. Tapi kita bagi dua. Kita buatlah rumah ni seolah-olah macam kena rompak. Macam tu dia bersekongkol lah dengan si Sakwan. Tapi masa dia pergi jual emas tu, si Sakwan jual emas tu, ada kawan Kak Ju di situ. Dia nampak lah, dia cakap, Kak Ju, saya nampaklah suami dengan adikmu jual emas di sini. Banyak dijual. Dia jual emas Kak Ju. Apa lagi? Mengamuk lah si Kak Ju. Mengamuk pang-pang. Si Salih aku yang kena. Sampai hati. Selama ni. Macam ni semua dia ni. Tapi ini yang dibagi. Apa dia muka kau? Okay. Si Asrin dah kena. Si Kak Ju dah kena. So, tibalah masa. Tiba-tiba anak si Sakwan, yang budak tu macam kena sawan. Bila dia kena sawan, dia meninggal. Budak tu meninggal. Anak perempuan tu meninggal. Si Sakwan punya lah stres. Apa salahku? Apa dosaku? Dalam drama ni kan, walaupun sejahat-jahat macam Kak Ju dengan Sakwan, yang lain sejahat-jahatnya, tapi dia masih mengingat Allah tau. Macam si Kak Ju masa dia tahu kalau suami dia yang jual emas, dia cakap, apa salahku? Aku yang baik selama ni. Aku macam dah meluat je dengar. Kak Ju ni baik. Tak pernah buat apa-apa kat orang. Kenapa semua masalah datang dengan aku? Ya Allah, panas hati aku. Orang jahat tahu diri tak sedar diri. Tahu anak dia tu meninggal. Ya Allah, kenapa anakku dua perempuan kau ambil, ya Allah? Apa salahku? Ya Allah. Mengajar. Apa dosaku, ya Allah? Kenapa salahku? Ya Allah, tak suka betul aku dengan ayat tu. Apa salahku? Dia tak tahu apa dia buat dengan si Hana. Kenapa anakku dua-dua diambil, ya Allah? Apa dosaku? Apa salahku? Dia cakap macam tu. Apa salahku? Lepas si Kak Ju tiba-tiba terima keputusan tes DNA. Dia cakap lah, Dek Man, Kak Ju dah cakap dah. Perempuan tu dia nak mempergunakan Sakwan je. Lepas tu sebab dia adalah perempuan sekian-sekian. Lepas tu Sakwan marah. Sampai hati kau. Adik sudah menangis macam ni. Kehilangan anak. Tapi Kak Ju cakap macam ni. Jenis perempuan apa kau ni? Bukan lagi kakak apa semua. Dia beritahu, Dek, budak tu
bukan anak hang. Bukan anak si Sakwan terperanjat. Tunjuklah tes DNA, hasil tes DNA. Apalagi terkejutnya si Sakwan masuk dalam bilik si Asrin, membunuh si Asrin. Kau dengan anak kau tipu aku, dengan anak aku kau tipu juga. Dia ambil bantal, disekap muka si Asrin. Baik Abang Saleh datang dengan si Alia sekali terbang. Si Alia yang gemuk macam tu terbang dengan si Sakwan, bertindak untuk membatalkan perjanjian antara Sakwan dengan si Hana, iaitu perjanjian dia adalah memberikan duit tiap-tiap bulan kan dengan si Sakwan. So Hana rasa macam tak adil lah, macam dia tak nak dah buat macam tu, sebab mungkin masa tu dia sangat takut kehilangan anak dia kan. So dia buat, jadi dia nak jumpa si Khairul tu, peguam yang tak guna ni, untuk membatalkan. Tapi si Khairul masa tu macam kenapa macam ni, tiba-tiba macam ni. Tapi si Armin di situ dia dah perhati macam ini peguam ni macam sesuatu yang tak kena ni. Okay, so dia kata okey lah, kalau tak ada apa-apa dia terburulah pergi. So si Armin kata saya rasa peguam ni macam ada sesuatu yang tak kena. Nanti kalau terbukti kita pakai, dia gunakanlah hikmat lawyer keluarga dia untuk kes ini. Dan kalau ada apa-apa yang memang si Khairul ni dengan si Sakwan ni bekerja okey, dan si Armin macam peguam ni macam ada sesuatu yang tak kena. Nanti dia akan gunakanlah hikmat lawyer dia untuk kes Hana ni. Dan peguam tu dengar, dia pergi kan, tapi dia bukan terus balik, dia pergi, lepas tu dia menyorok satu tempat dan mendengar perbualan si Hana dengan si Armin. So apalagi dia call lah si Sakwan, dia kata dia nak jumpa. Lepas tu bila dia jumpa, Sakwan bagi tahu peguam tu bagi tahu lah, dia kata si Hana ingin membatalkan perjanjian yang dia sudah sign dulu. Lepas tu si Sakwan ni macam inilah, macam alah dia nak ini je, macam dia saja-saja je tu nak gertak, dia nak macam nak inilah, macam nak acak-acak je. Cakap tak, sebab si Hana sekarang ni dia bersama dengan orang yang bukan sembarangan orang. Dia kata dia akan menggunakan hikmat peguam keluarga dia untuk kes ni. So si Sakwan marah lah, dia kata kalau ada apa-apa jadi dengan aku, kalau aku tersungkur, kau akan ikut sekali. Wah, dia dengan sombongnya, dia takut lah kalau si Hana tak bagi duit lagi, dia ambil kau. Bukan main acak-acak nak membantu lah konon, nak bagi perniagaan si Hana berkembang lah, membantu lebih. Dia sendiri dapat duit daripada si Hana, kau nak membantu apa? Dalam cerita ni kadang-kadang saya rasa macam semuanya pelik-pelik lah. Semua macam pelik je aku tengok drama ni. Macam sesuatu yang dia pun selama ni makan hasil daripada titipan si Hana, ada hati lah nak membantu. Tolonglah. Okey.